Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Selangor 2023, set 1, kertas 2, soalan 6. So, tajuk dia adalah janjang. Soalan ini saya sudah ubah soal. So, dia beritahu kami, Lee telah menyimpan sejumlah wang lah dalam masa N bulan. So, dia menyimpan wang sebulan sekali. Dan wang simpanan bulanannya membentuk suatu janjang geometri. So, diberi bahawa simpanan pada bulan kelima adalah 4 kali simpanan pada bulan ketiga. So, dia minta kami cari nisbah sebenarnya bagi wang simpanan bulanan. Okay. So sekarang dia beritahu kami simpanan pada bulan kelima. So bermaksud T5 adalah 4 kali simpanan pada bulan ketiga, iaitu T3. Okay. So sekarang ini adalah JG. So gini kami guna formula JG lah. So bermaksud AR power 4 equal to 4 AR power 2. So bermaksud R square equal to 4. So dia cakap so dia beritahu kami simpanan pada bulan kelima ada 4 kali simpanan pada bulan ketiga mah. So dari sini kami tahu dia nisbah sebenarnya mesti positif lah, bukan negatif. So bermaksud sini, okay, so bermaksud A sama dengan 2. Okay, B tu, jika jumlah wang yang disimpan adalah ni tanpa mula dengan ni, so diminta kami cari nilai N. So sini 1533 ni ini adalah SN. So maksud 1533 sama yang ni. So A kami sudah ada, dia nak kami cari A pun sudah ada. A adalah 3. So dia nak kami cari N. So bermaksud kami terus guna formula. So A masuk 2 power N minus 1 per minus 1. Okay, so ikut ni. So bermaksud 2 power N minus 1 sama dengan 511. So 2 power N equal to 512. So 2 power N equal to 2 power 9. So bermaksud N equal to 9. B2 tu 9 kali terakhir. Bermaksud dia nak kami cari D9 sebab N equal to 9 mah. So D9 formula jugalah. So bermaksud A R power 8. So di sini kamu akan dapat, ini kamu mau kasih unit lah. So RM 768.00.